Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Rauda. Saya Nurdafina Rizka dari kru TV Kezura Sekolah Kebangsaan Tanjung Menyak 2 bersama rakan setugas saya Sharifah Nur Afra ingin membuat liputan khas Second TM2 Champions School Rugby Carnival peringkat kebangsaan 2024 yang sedang berlangsung di sekolah kami sekarang. Untuk pengetahuan semua, Second TM Champions Schools Rugby Carnival ini merupakan kejohanan rugby kali kedua yang diadakan di sekolah kita. Seperti yang dapat dilihat di belakang saya, sedang berlangsung perlawanan rugby bawah 11 tahun antara tim SK Sri Binjai dan tim SK Bandar Putra. Di belakang saya juga merupakan murid-murid dan para ibu bapa SK Tanjung Menyak 2 yang turut sama hadir pada hari ini untuk memberi sokongan kepada perlawanan rugby sekolah kita. Turut bersama saya sekarang ialah pengarah kejohanan Second TM2 Champions School Rugby Carnival, iaitu Encik Khairul Hizam bin Zakaria. Baiklah cikgu, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam melaksanakan kejohanan rugby peringkat kebangsaan yang diadakan di sekolah kita ini? Okey, terima kasih kepada wartawan cilik kita, adik Sharifah. Okey. Cabaran yang untuk melaksanakan kejohanan rugby ini adalah dalam menguruskan pasukan yang menyertai dalam kejohanan ini, sebab pasukan yang datang yang hadir adalah pasukan yang di luar Melaka. Selalunya kita buat sebelum ni, ada sekali yang pertama kali kita buat di dalam Melaka, tiada masalah. Tetapi bila yang datang daripada luar negeri Melaka ni, kita kena sediakan tempat yang memuaskan lah. Dan kita kena beri satu keselesaan fasilitis dalam menganjurkan kejohanan. Sebab kejohanan yang kita adakan ni adalah peringkat kebangsaan. Dan untuk pengetahuan wartawan, penonton, ini adalah penganjuran kita kali kedua. Yang sebelum ni kita pernah buat tahun lepas, peringkat kebangsaan juga. Okey, terima kasih. Dan apakah pemangkin utama kepada kejayaan penganjuran kejohanan rugby ini? Okey, terima kasih. Okey, pemangkin utama kepada kejayaan penganjuran kejohanan rugby ini ialah hasil daripada pembentukan pasukan rugby kita. Sebelum ni kita membuat pasukan rugby pada awalnya adalah murid yang belum ada pengalaman. Tetapi disebabkan atas pelibatan mereka di dalam pelbagai pertandingan, mereka menunjukkan satu keputusan prestasi yang sangat memberangsangkan. Maka kita nak beri peluang kepada murid kita dan kita memberi satu gambaran bagaimana situasi kejohanan rugby. Maka secara tidak langsung kita boleh menarik minat murid dalam menyertai sukan rugby. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih cikgu di atas penerangan sebentar tadi. Turut bersama saya sekarang ialah Encik Wan Nazirul Afiq, pengadil kejohanan Second TM2 Champions Schools Rugby Carnival pada hari ini. Baiklah tuan, apakah yang akan dilakukan oleh pihak pengadil menentukan pemenang jika markah bagi kedua-dua pasukan seri? Okey, bagi menentukan pemenang jika markah seri adalah berdasarkan siapa try dulu dan siapa yang paling banyak super try. Itu menentukan jika pasukan seri. Jika markah pasukan itu seri juga, maka tosukan akan dilakukanlah untuk menentukan pasukan pemenang. Dan apakah harapan tuan akan penganjuran kejohanan rugby ini kepada semua pasukan yang terlibat? Okey, dan harapan saya bagi penganjuran kejohanan ni adalah supaya semua pasukan bermain dengan secara baik, adil dan juga secara berdisiplin, kerana ia melibatkan faktor keselamatan dan juga fitness kepada para pemain. Sekian. Terima kasih tuan di atas penerangan sebentar tadi. Bersama kita pada hari ini ialah jurulatih pasukan rugby
rugby dari pasukan Finis Putrajaya iaitu SKPP 92. Encik Muhammad Ehsan bin Manan. Okey Encik, apakah strategi dan persediaan yang telah diambil oleh pasukan rugby sekolah Encik dalam penyertai Karnival Rugby pada hari ini? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih daripada kami pihak Phoenix Putrajaya iaitu dari sekolah SKPP 92 kepada SK Tanjung Minyak 2 kerana sudi menjemput kami. Okey, untuk persediaan kali ini kami mengambil masa latihan insentif selama 3 minggu untuk berlatih bersama-sama dengan abang-abang di sekolah iaitu pada kali ini kami memasuki kategori bawah 8 tahun. So persediaan serta yang diambil adalah setiap petang adik-adik bawah 8 tahun ni akan training bersama-sama dengan abang-abang bawah 10, bawah 11 dan bawah 12. Strategi khusus yang dibuat adalah setiap petang akan ada perlawanan simulasi di antara adik-adik bawah 8 tahun ni dengan abang diorang. Apakah harapan Encik terhadap pasukan rugby sekolah Encik? Okey, harapan saya untuk pasukan rugby Phoenix ni adalah untuk menjadikan SKPP 92 ni sebagai kuasa rugby di dalam Putrajaya serta bagi kami di pihak jurulatih ingin melatih seberapa ramai budak-budak ataupun anak-anak di sekolah SKPP 92 ni bermain rugby secara efektif serta melatih diorang menjadi manusia yang sangat berdisiplin. Terima kasih Encik. Okey, sama-sama. Turut bersama saya ialah salah seorang ibu bapa sekolah kebangsaan Tanjung Minyak 2 iaitu Puan Isma Hazmaniza binti Abdul Manan. Baik Puan Isma, bolehkah Puan berkongsi pengalaman dan perasaan Puan menghadiri Karnival Rugby peringkat kebangsaan pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ibu salah seorang pelajar SK Tanjung Minyak 2. Saya pertama kali ni interview. Alhamdulillah, saya seronok dan merasa sangat gembira sebab pertama kali tengok anak-anak menyertai pasukan rugby ni. Satu pengalaman yang sangat indah, sangat baik, sangat seronok lah. Dan akan menambah lagi ilmu pengetahuan, akan menambah lagi stamina anak-anak. Okey. Terima kasih Puan Isma. Sama-sama kita pada hari ini ialah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 Puan Nafisah binti Ahmad Mustaqim. Baiklah Cikgu, apakah impaknya penganjuran kejohanan rugby kepada semua murid? Okey, kejohanan rugby ini harapan saya memberi impak agar bakat murid dapat dicungkil dan dapat dipamerkan supaya murid ini dapat mempamerkan bakat mereka kepada medan kita dan kemudian memberi nama baik kepada sekolah, memberi kejayaan kepada sekolah. Dan apakah harapan Cikgu terhadap program yang telah dijalankan pada hari ini? Harapan saya program hari ini akan berjalan lancar dan kita akan dapat jalankan lagi program seperti ini pada tahun berikutnya, insya-Allah. Terima kasih Cikgu di atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, sekian sahaja berita untuk hari ini. Saya dari Berita TV Kasura melaporkan. Terima kasih dan Assalamualaikum.